Kita buat resepi viral Majon atau pancake daun bawang Korea. Bahan-bahan yang diperlukan: daun bawang, cili merah, isi udang, 1 biji telur, tepung beras, tepung gandum dan air sejuk. Masukkan dulu tepung gandum ke tepung beras. Ini untuk nak bagi rangup. Kalau korang nak optional tak nak isi pun tak apa. Masuk sikit garam, masuk sikit perasa. Kita gaulkan bahan kering ni. Untuk isi air dia, kita nak isikan sikit demi sikit supaya adonan tu tak terlalu cair dan tak terlalu pekat. Masukkan sikit dan gaulkan. Masukkan lagi sikit. Sehinggalah korang dapat adonan yang macam ni. Tak terlalu pekat dan tak terlalu cair. Kita masukkan sikit minyak dengan api yang perlahan ya guys. First, tepung tu korang masukkan daun bawang ni, gaulkan dia dalam tepung tu biar dia bersalut dengan tepung yang kita dah bancuh awal tadi. Bila kuali dah panas, barulah kita susunkan daun bawang tu di atas kuali tadi. Susun. Masuk pula yang isi udang tadi dalam tepung tu juga. Gaulkan dalam tepung tu juga. Dan kemudian kita letakkan ke atas dia, susun. Letak. So, lebihan tepung tu kita akan tuangkan ke atas ni. Bukan cili merah. Dan akhir sekali barulah letakkan telur. Telur kena kocak dulu. So kita akan masak sebelah dalam tempoh 6 minit. Lepas tu baru kita boleh terbalikkan. Okey. So kita nak sebelah dia garing sikit and then kemudian barulah kita terbalikkan. Tengok tu. Cantik hasilnya. Masya-Allah. Padalah orang Korea ni cantik-cantik. Makan sihat macam ni je patutlah. Yang sebelah ni pun kita masak dalam 6 minit juga. Korang dah masak, so kita dah boleh angkat dah ni sayur. Dan kemudian ada udang. Rasa dia light je tapi enak. Ana saya Orobon. Onare mau bangan pajan yare. Bismillah. Ada rasa daun bawang tu dengan rangup daripada tepung tadi. Udang di dalamnya, udang. Untuk resepi sos ni ada kat caption, okey?